Assalamualaikum. Kau pernah tak mak long atau nenek marah bila kau buka payung dalam rumah atau potong kuku malam-malam? Dulu kita gelak je ingat karut. Tapi dalam alam Melayu, larangan-larangan ni bukan sekadar pantang. Ni warisan ratusan tahun yang masih berkuasa hari ini. Kalau langgar, boleh ubah nasib, rezeki, bahkan keselamatan keluarga. Hari ini aku bawa kau masuk ke dunia pantang larang Melayu yang tak diajar sekolah. 10 larangan yang nenek moyang kita pesan dan ramai yang masih amalkan sampai sekarang. Jom tengok sampai habis. Assalamualaikum. Kita mulakan dulu dengan larangan yang paling dekat dengan rumah kita semua. Larangan nombor 1. Jangan duduk lama-lama di tangga rumah. Dulu masa aku kecil, setiap kali balik kampung nenek, aku suka sangat duduk kat tangga depan rumah tu. Angin sepoi-sepoi, nampak sawah jauh, best gila. Tapi setiap kali aku duduk lebih 10-15 minit, nenek mesti keluar marah. Jangan lama-lama duduk situ, rezeki tersekat. Aku ingat karut je. Tapi lepas dewasa, aku baru faham. Dalam adat Melayu klasik, tangga rumah tu bukan sekadar tempat naik turun. Dia simbol aliran. Duduk lama-lama kat situ macam menghalang rezeki dari masuk ke dalam rumah. Macam penyumbat. Rujukan dari cerita orang tua dan kitab adat Melayu lama kata, penunggu rumah atau semangat rumah tak suka kalau orang duduk lama di tangga. Sebab dia anggap kita menghalang pintu masuk berkat. Bukan takut hantu, tapi hormat alam halus yang kita tak nampak. Aku sendiri test. Dulu rezeki aku macam perlahan-lahan je. Lepas aku stop duduk lama di tangga dan ajar isteri dengan anak pun. Alhamdulillah, rezeki mula datang dari arah yang tak sangka. Bukan terus kaya, tapi lebih lancar, lebih tenang. Jadi tuan dan puan, kalau kau masih suka duduk lama kat tangga rumah, cuba stop sekejap. Hormat pantang ni, bukan takut, tapi hormat warisan nenek moyang kita. Larangan nombor 1 ni nampak kecil, tapi kesannya besar. Jom kita ke larangan seterusnya. Assalamualaikum. Lepas tangga, kita masuk larangan yang paling ramai orang buat tanpa sedar. Larangan nombor 2, jangan potong kuku atau rambut malam hari. Dulu masa aku remaja, aku suka potong kuku malam-malam lepas mandi. Lampu bilik on, radio bunyi, tenang je. Tapi setiap kali aku buat, nenek mesti tegur dari jauh. Malam-malam potong kuku apa? Besok ada sial. Aku gelak je dalam hati. Tapi lepas besar, aku baca dan dengar cerita orang tua baru faham. Dalam adat Melayu klasik dan cerita rakyat Nusantara, malam hari adalah masa alam halus lebih aktif, jin penunggu, semangat alam semua keluar. Potong kuku atau rambut tu macam buang bahagian badan kita ke alam tu. Dia kata boleh jadi umpan atau gangguan. Bukan semua orang percaya, tapi ramai yang amalkan sebab nenek moyang kita pesan ratusan tahun. Rujukan dari kitab adat Melayu lama dan cerita lisan kampung kata, potong malam boleh mendatangkan sial kecil-kecilan. Macam rezeki tersekat, badan tak sedap atau mimpi buruk. Bukan takut hantu, tapi hormat keseimbangan antara dunia kita dengan dunia yang tak nampak. Aku sendiri dah stop buat benda ni malam. Sekarang aku potong kuku dan rambut pagi atau tengah hari je. Alhamdulillah, aku rasa lebih tenang, badan lebih sihat dan rezeki pun tak ada gangguan kecil-kecilan macam dulu. Jadi tuan dan puan, kalau kau biasa potong kuku atau cukur rambut lepas maghrib, cuba tukar ke siang hari. Bukan paksa, tapi cuba hormat pantang ni. Larangan nombor 2 ni nampak remeh, tapi hikmahnya besar.
Jom kita ke larangan seterusnya. Sekarang kita masuk larangan yang kalau kau pernah buat, nenek atau mak long mesti terus jerit. Larangan nombor 3, jangan buka payung di dalam rumah. Dulu masa aku kecil, hujan lebat, aku borong payung hitam tu dan buka dalam rumah sebab malas basah. Tutup! Jangan buka payung dalam rumah! Aku ingat dia tak suka lantai basah je. Maaf nenek, saya tak tahu. Lain kali jangan buat lagi. Tapi lepas besar, aku faham hikmahnya. Dalam adat Melayu klasik, payung tu simbol perlindungan dari luar, dari hujan, matahari, angin. Bila kau buka di dalam rumah, kau macam bawa perlindungan luar, masuk ruang yang sudah ada penunggu rumah sendiri. Penunggu rumah tu tak suka. Dianggap tak hormat. Rujukan dari cerita orang tua dan kitab adat Melayu lama kata, benda ni boleh mendatangkan gangguan kecil. Mimpi tak sedap, rezeki perlahan atau suasana rumah tiba-tiba tak nyaman. Bukan takut hantu, tapi hormat keseimbangan antara dunia kita dengan alam halus yang tinggal dalam rumah. Aku sendiri dah stop buat. Kalau hujan, aku tutup payung sebelum masuk pintu. Alhamdulillah, rumah terasa lebih tenang, rezeki lebih lancar dan tak ada lagi benda kecil-kecilan yang ganggu. Jadi tuan-puan, kalau kau biasa buka payung dalam rumah sebab praktikal, cuba tukar tabiat ni. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Larangan nombor 3 ni nampak remeh, tapi kesannya pada rumah tangga besar. Jom kita ke larangan seterusnya. Assalamualaikum. Lepas payung, kita masuk larangan yang berkait rapat dengan bilik tidur kita semua. Larangan nombor 4. Jangan tidur dengan kaki menghadap pintu. Dulu masa aku remaja, aku suka sangat tidur dengan kaki menghala pintu bilik. Angin masuk nampak pintu terus, senang nak bangun. Tapi setiap kali nenek masuk bilik, dia terus tarik selimut dan suruh aku pusing badan. Kaki jangan menghadap pintu macam orang mati je. Aku gelak je, ingat nenek over je. Dengar cakap nenek ni. Tapi lepas dewasa, aku faham betul-betul. Dalam adat Melayu klasik dan pantang larang lama, posisi ini dipanggil posisi peti mati. Bila kaki menghadap pintu, ia seperti kita sedang keluar dari rumah dengan kaki dulu, macam mayat dibawa keluar. Penunggu rumah atau semangat rumah anggap benda ni tak hormat. Banyak cerita rakyat Melayu kata posisi ni boleh ganggu aliran tenaga, rezeki dan buat tidur tak lena atau mimpi buruk. Rujukan dari cerita orang tua kampung dan kitab pantang larang Melayu kata, arah tidur sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dengan alam halus. Bukan takut hantu, tapi hormat pintu masuk rezeki dan berkat ke rumah. Aku sendiri dah tukar tabiat. Sekarang aku tidur dengan kepala menghadap pintu atau sisi je. Alhamdulillah, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar dan rumah terasa lebih tenang. Rezeki pun tak ada gangguan kecil-kecilan macam dulu. Jadi bro and sis, kalau kau biasa tidur dengan kaki menghadap pintu, cuba pusing badan sikit malam ni. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Larangan nombor 4 ni nampak remeh, tapi kesannya pada tidur dan tenaga rumah besar. Jom kita ke larangan seterusnya.
Assalamualaikum. Kita masuk larangan yang paling dekat dengan alam sekeliling kita. Larangan nombor 5. Jangan cakap kasar atau kutuk pokok atau sungai. Dulu masa aku kecil, kalau main di kebun atau tepi sungai, kalau terlanggar pokok atau air tak nak mengalir, aku suka jerit, bodohlah pokok ni. Atau sungai ni lembab gila. Janganlah terlalu kasar. Jangan kutuk pokok. Jangan kutuk sungai. Penunggu dia marah. Nenek terus tarik telinga opak. Sakit nenek. Aku ingat nenek cuma nak aku tak nakal je. Tapi lepas besar, aku faham betul-betul. Dalam adab Melayu klasik dan cerita rakyat Nusantara, pokok dan sungai bukan sekadar tumbuhan atau air. Mereka ada penunggu atau semangat alam yang hidup. Bila kita cakap kasar atau kutuk mereka, kita tak hormat alam itu sendiri. Banyak kisah orang tua kata benda ni boleh mendatangkan sial kecil. Macam pokok tiba-tiba layu, rezeki tersekat, badan tak sedap atau malah mimpi buruk berulang. Rujukan dari kitab Pantang Larang Melayu Lama dan cerita lisan kampung kata, alam Melayu ini penuh dengan semangat. Hormat dia, dia tolong kita. Kutuk dia, dia boleh balas. Bukan takut hantu, tapi hormat keseimbangan antara manusia dengan alam. Aku sendiri dah stop buat. Sekarang kalau main di kebun atau tepi sungai, aku cakap baik je. Terima kasih pokok. Atau Alhamdulillah sungai ni mengalir cantik. Alhamdulillah, aku rasa alam lebih tolong, pokok berbuah lebih, rezeki datang dari arah tak sangka dan hati lebih tenang. Larangan nombor 5 ni nampak remeh, tapi hikmahnya dengan alam sangat besar. Jadi tuan-puan, kalau kau biasa kutuk pokok atau sungai masa marah, cuba tukar perkataan kau malam ni. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Jom kita ke larangan seterusnya. Assalamualaikum. Kita masuk larangan yang ramai orang buat tanpa sedar, terutama masa bosan malam-malam. Larangan nombor 6. Jangan ketuk meja atau barang malam. Dulu masa aku belajar malam, aku suka ketuk-ketuk meja dengan pen atau jari sambil fikir soalan. Kadang-kadang ketuk kerusi atau pintu almari. Nenek dari dapur terus jerit, jangan ketuk barang malam-malam, nanti penunggu rumah marah. Aku ingat nenek cuma nak senyap je supaya dia boleh tidur. Maaf, Nek. Tapi lepas besar, aku faham. Dalam adat Melayu klasik dan cerita rakyat, malam hari adalah masa alam halus lebih aktif. Bunyi ketukan yang berulang tu dianggap seperti panggil atau ganggu penunggu rumah dan semangat alam. Banyak kisah orang tua kata benda ni boleh mendatangkan gangguan kecil. Macam bunyi aneh malam tu, tidur tak lena atau rezeki ada halangan halus. Rujukan dari Pantang Larang Melayu Lama kata, bunyi-bunyi tertentu selepas maghrib kena elak sebab ia boleh mengganggu keseimbangan antara dunia kita dengan dunia yang tak nampak. Bukan takut hantu, tapi hormat ketenangan rumah dan alam. Aku sendiri dah stop buat benda ni. Kalau bosan malam, aku baca buku atau main telefon je. Alhamdulillah, rumah terasa lebih tenang. Tak ada lagi bunyi pelik atau gangguan kecil yang dulu selalu ada. Jadi bro and sis, kalau kau biasa ketuk meja, kerusi atau barang malam-malam, cuba tahan sikit. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Larangan nombor 6 ni nampak remeh, tapi hikmahnya pada ketenangan rumah besar. Jom kita ke larangan seterusnya. Larangan 7. Jangan bermain api atau suluh malam. Api tarik jin. Ini rahsia adat Melayu klasik. Pantang larang nenek moyang, abaikan, undang bahaya. Assalamualaikum. Kita masuk larangan yang paling seram kalau kau pernah buat masa kecil. Larangan nombor 7. Jangan bermain api atau suluh malam. Dulu masa aku umur 10-11 tahun,
Aku dan adik suka gila bermain korek api atau nyalakan suluh di belakang rumah malam-malam. Jangan main api dalam rumah. Nanti terbakar semua. Tapi api kecil ke, Nek? Kecil sekarang tapi boleh jadi besar. Bahaya tau. Kami jaga api ni elok-elok, Nek. Tak boleh. Padam sekarang juga. Tapi lepas besar, aku faham hikmahnya. Dalam adat Melayu klasik dan cerita rakyat Nusantara, api pada waktu malam adalah cahaya yang sangat terang dalam kegelapan. Ia boleh menarik perhatian jin, penunggu dan semangat alam yang aktif selepas maghrib. Bermain-main dengan api atau suluh dianggap seperti panggil mereka datang. Banyak kisah orang tua kampung cerita, kalau main api malam boleh berlaku api tiba-tiba besar sendiri, atau ada benda tak baik muncul, atau gangguan kecil yang tak habis-habis. Rujukan dari pantang larang Melayu lama kata, api bukan sekadar alat, dia ada nyawa sendiri. Hormat dia, selamat. Main-main dia malam hari, risiko besar. Bukan takut hantu, tapi hormat kuasa alam yang kita tak nampak. Aku sendiri dah berhenti total buat benda ni. Kalau nak pasang lilin atau api untuk guna, hanya yang perlu dan cepat padam. Alhamdulillah, rumah terasa lebih selamat. Tak ada lagi bau pelik atau bunyi aneh malam tu yang dulu selalu ada. Jadi tuan-puan, kalau kau atau anak kau suka main korek api atau suluh malam-malam, cuba stop sekarang. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Larangan nombor 7 ni nampak remeh, tapi hikmahnya dengan keselamatan rumah sangat besar. Jom kita ke larangan seterusnya. Larangan 8. Jangan mandi tengah malam. Ini adalah rahsia adat Melayu klasik. Ganggu penunggu air, pantang larang nenek moyang. Assalamualaikum. Larangan yang paling ramai orang tua pesan. Jangan mandi tengah malam. Dulu waktu aku remaja, selepas main bola malam, aku suka mandi lewat sangat. Kadang-kadang masuk pukul 1 pagi. Jangan mandi malam buta macam tu. Nanti kena angin atau penunggu air marah. Tapi Nenek panas sangat. Aku nak mandi cepat. Panas pun tak boleh. Bahaya malam ni. Dengar cakap Nenek. Baik, Nenek. Aku selalu gelak je dalam hati, ingat nenek exaggerate pasal takut aku sakit je. Jaga diri baik-baik. Jangan main jauh malam-malam. Nanti sakit pula. Ya, Nek. Tapi lepas besar, aku faham hikmahnya. Dalam adat Melayu klasik dan cerita rakyat Nusantara, air pada waktu malam, terutama tengah malam, dianggap mempunyai semangat atau penunggu sendiri. Mandi pada waktu gelap dan sepi tu boleh mengganggu keseimbangan alam halus, terutama penunggu sungai, telaga atau kolam. Banyak kisah orang kampung yang mandi tengah malam kemudian kena angin, demam berpanjangan, badan menggigil atau gangguan kecil yang tak masuk akal. Rujukan pantang larang Melayu lama selalu menyebut waktu mandi yang baik dan yang dilarang. Bukan sekadar takut hantu, tapi ada hikmah kesihatan badan dan hormat kepada alam yang kita tak nampak. Aku sendiri dah kurangkan betul. Kalau nak mandi malam, paling lambat sebelum 11 malam. Alhamdulillah, badan lebih sihat, tidur lebih lena dan tak ada lagi rasa lemah atau hal-hal pelik yang dulu kadang berlaku. Jadi Tuan Puam, kalau kau biasa mandi tengah malam, cuba ubah sikit jadual. Bukan paksa, tapi hormat warisan nenek moyang. Larangan nombor 8 ni nampak biasa, tapi hikmahnya besar untuk kesihatan dan ketenangan rumah. Jom kita ke larangan seterusnya. Larangan 9. Jangan sapu sampah waktu malam. Ini amalan nenek moyang kita. Ia boleh buang rezeki dan ganggu penunggu. Hormati pantang larang ini. Assalamualaikum, kita masuk larangan yang paling klasik dan selalu diingatkan orang tua. Larangan nombor 9. Jangan sapu sampah waktu malam. Dulu masa aku kecil, kalau aku ambil penyapu malam-malam nak sapu lantai, nenek terus jerit dari dapur. Jangan sapu malam-malam nanti rezeki tersapu keluar.
jangan sapu sampah malam. Nanti rezeki kau sapu keluar rumah. Aku ingat nenek cuma tak nak lantai kotor atau takut aku penat je. Tapi lepas besar, aku faham hikmahnya. Dalam adab Melayu klasik dan cerita rakyat Nusantara, menyapu sampah malam hari dianggap seperti menyapu rezeki dan keberkatan keluar dari rumah. Bunyi sapu yang berulang dan serpihan sampah yang dibuang pada waktu malam boleh mengganggu penunggu rumah dan alam halus yang aktif selepas maghrib. Banyak kisah orang kampung kata, kalau sapu sampah malam, esoknya rezeki terasa susah, ada halangan kecil atau rumah terasa kosong tanpa sebab. Rujukan Pantang Larang Melayu Lama selalu pesan, segala kerja membersihkan rumah elak dilakukan malam sebab ia boleh membuang kebaikan yang ada dalam rumah. Bukan takut hantu, tapi hormat keseimbangan alam dan rezeki yang diberi Tuhan. Aku sendiri dah stop total buat benda ni. Kalau nak sapu, hanya siang atau petang je. Alhamdulillah, rumah terasa lebih penuh rezeki, lebih tenang dan tak ada lagi rasa kosong yang dulu kadang datang. Jadi tuan-puan, kalau kau biasa sapu sampah waktu malam, cuba stop sekarang. Larangan nombor 9 ni nampak biasa, tapi hikmahnya dengan rezeki dan keberkatan rumah sangat besar. Jom kita ke bab terakhir. Kesimpulan, 9 larangan adat Melayu yang masih berkuasa hari ini. 9 pantang larang ini adalah warisan nenek moyang kita. Ia mengajar kita untuk menghormati alam halus dan menjaga ketenangan rumah. Assalamualaikum. Kita dah sampai ke hujung dokumentari kita, 9 larangan adat Melayu yang masih berkuasa hari ini. Dari larangan pertama sampai larangan ke-9, jangan sapu sampah waktu malam. Setiap satu daripadanya bukan sekadar pantang larang kosong. Semua ada hikmah yang mendalam. Semua ajaran nenek moyang kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia kita dengan alam halus yang tak nampak. Aku sendiri, lepas praktikkan 9 larangan ni, rasa bezanya sangat ketara. Rumah lebih senyap, tidur lebih lena, rezeki lebih lancar dan tak ada lagi gangguan kecil yang dulu selalu datang tanpa sebab. Bukan aku jadi takut hantu, tapi aku belajar hormat warisan yang sudah beratus tahun umurnya. Kepada korang yang tengah tengok ni, kalau ada satu je benda yang aku nak pesan, jangan anggap adat Melayu ni sebagai kepercayaan lama. Ia adalah panduan hidup yang penuh hikmah. Cuba amalkan satu persatu. Lama-lama korang akan rasa rumah korang sendiri berubah. Lebih tenteram, lebih penuh keberkatan. Kita bukan nak takut alam halus, kita nak hormat dia. Sebab hormat tu yang buat rumah kita selamat. Terima kasih banyak-banyak sebab ikut dokumentari ni sampai habis. Kalau korang rasa bermanfaat, like, share dan subscribe supaya lebih ramai yang boleh ingat warisan nenek moyang kita. Kalau ada larangan lain yang korang tahu dan masih diamalkan, tulis dalam komen. Kita kongsi ilmu sama-sama. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.